Assalamualaikum adik kakak semua. Berjumpa lagi dengan Fisben hari ni. Hari ni Fisben puasa nak makan daging. Jadi hari ni daging sebanyak setengah kilo goreng. Kita sedang rebus. Tunggu dia puk dah. Hari ni Fisben nak buat gula daging. Jadi hari ni nama resipi kita gula lemak daging reja. Sedap ni. Gula lemak daging reja ni kita kena guna daging reja lah. Maksud daging reja ni daging kulit perut. Daging kata kulit perut. Jadi kena rebus lama lah. Sebab dia keras. Tapi kalau adik kakak tak guna daging reja, nak guna daging betul pun boleh. Nak guna daging musir pun boleh. Jadi bila kita nak rebus daging ni, untuk kita nak gula lemak daging reja ni, kita kena rebus dulu. Dan salah satu cara untuk kita melembutkan daging ni, kita rebus daging ni, kita rebus garam dan juga sedikit baking powder. Baking powder tu ni daging ni sebanyak 500 gram, setengah kilo. Kita rebus baking powder sedetik, kita rebus garam sedetik. Lepas tu kita rebus air, kita rebus lah. Daging ni akan cepat empuk. Tu dah. Ni bahan-bahan untuk kita buat gula lemak daging reja. Bahan-bahan dia kita memerlukan 6 biji bawang merah halus, 3 ulah bawang putih, setengah enci halia, 1 enci ataupun 2 enci lebih kurang tu kunyit hidup. Kunyit hidup ni kalau lebih tak apa, sedap. Dan juga 15 biji cili padi hijau dan juga 5 biji cili padi merah. Kesemua bahan dalam pinggan ni kita kena blender sampai lumat bubuh dalam blender, buah sikit, blender sampai halus. Ni bahan-bahan yang kita blender saat ni. Acik molek dah. Lepas tu kita sediakan periuk. Masuk ke 300 ml sate kelapa, 300 gram sate dengan 1 liter air. Api jangan buka ke ni. Buah sate 300 gram, buah air seliter. Ada puyuk ni, baru kita buka api ni. Hidupkan api. Lepas tu kita masukkan selalu bahan yang kita blender ni. Bubuh lalu lah tu. Lepas kita bubuh kita blender ni, kena tunggu kita kacau-kacau perlahan-lahan sampailah dia mendidih sampai legak. Kena kacau semua sate ni ditokar. Bila kuah ni mendidih dah, kita masuk ke asin gelugur ataupun asin keping. Kita buat 3 keping dah. 3 ke 4 keping halus kasar tu. 1 sudu makan gula. 1 sudu teh garam. Garam tu nanti kita terapuk lepas ni dah. Kalau buat setawar agak, tambahlah sikit garam tu. Garam tu aja-aja diri lah. Lepas tu kita masuk ke daging yang kita rebus tadi. Air rebusan daging tu kita jangan ambil ambil daging saja. Lepas tu kita biarkan daging ni mendidih selama 15 minit kuah gula lemak daging reja kita ni kita teradah saat ni. Masing molek dah. Manis molek dah. Rasa asin gelugur pun rasa molek dah. Imbang molek dah. Mana secukupnya dah. Lepas tu boleh kita tambah ke lada lada hijau besar, lada cengkeh hijau dengan lada cengkeh merah. Tipah ni kita nak makan kak. Lada ni kita ambil terkenyek dan nasi ke sedap lah. Dia rasa pedas-pedas gitu. Nampaknya gula lemak daging reja kita masak dah. Kuah pekat molek dah.
Rasa cukup molek dah. Oh, sedap molek bang. Boleh kita tutup api dah. Tutup api, boleh kita hidang untuk makan dengan nasi panas. Mudah ya buat dia ni dah. Siapa-siapa nak makan gula lemuk daging raja gini kak, boleh buat aku cara pergi tunjuk ni. Garanti sedap lah makan. Mudah buat, sedap makan. Kita tak ada nak ide dari pinggir ni. Kita buat video ni, boleh ada kita duk jual kat ni, duk nego ni. Kedai tak tutup lagi ni. Kita buat lalu lah kau. Selamat mencuba lah belakang dah. Jumpa malam pula. Assalamualaikum.